Okey, tempat selanjutnya, tempat biasa, singgah ke roti bakar Mak Yam. Sikit-sikit. Yang dah pesan ni 300 ni. Kita nak dapat seorang sebiji tak tahu yang bagi saya tidak. Kak, jadi ni je tak boleh makan. Perlukan mentega. Roti yang Ini betul. Alhamdulillah. Dia naik. Ni yang dah naik. Lepas tu baru dibakar dengan kayu api. Pakai sabut kelapa, bawah dia kayu api juga campur sabut kelapa. Nanti buat video, nanti kita hantar kat kawan-kawan. Okey. Inilah nikmatnya kita pergi sana. Kita tengok sendiri macam mana orang buat perusahaan roti. Secara kecilan. Ya, betul. saya minta kerja kosong lah sini. Dapat satu. Dapatlah merasa. Batanio. Ni batanio, sabut kelapa. Merasa. Naik, seorang satu. Banyak-banyaklah Ali Abu Bakar Abu Bakar. Alhamdulillah, ni dia roti bakar dia tengah panas-panas, tengah hangat-hangat. Ali lah jangan. Masya Allah, rezeki saya. Jadi di sini saya tu nak tunjuk macam mana suasana dekat rumah Mak Yam ni. Dia tu sekeliling tu dia pokok kelapa. Sananya tu masih terasa macam kampung-kampung Melayu lama. Ya tak? Tu. Wah. Ya kan?